W Motor Malaysia melancarkan sebuah motor terbaru iaitu sebuah Bobby 450S dengan harga RM19,888 dengan enjin twin cylinder menghasilkan 49.6 horsepower dengan 39 Nm of torque. Motor ni datang banyak ciri-ciri klasik seperti rim dia juga menggunakan spoke wheels tapi tubeless ya. Dan cengkaman brake depan dia menggunakan 3 port brake caliper siap dengan ABS. Dan belakang dia menggunakan single port dengan ABS juga. Sebuah cruiser yang sangat klasik look. Antara yang saya suka adalah dia punya fuel cam tab. Nampak? Klasik way. Dan apa yang menarik adalah dia punya seat juga biar nampak macam floating. Dan tempat duduk yang sangat selesa. Original datang dengan stabilizer. Disebabkan ini adalah produksi untuk klasik, jadi dia punya manggap buatan daripada besi. Dan fender belakang juga adalah buatan daripada besi. Tapi digital meter dia yang moden dengan pelbagai feature ada dalam meter ini. Satu lagi yang menarik adalah handle grip dia nampak. Handle grip ni tak pernah nampak design macam ni ya. Clutch lever dia nampak luar biasa. Ini adalah W Motor 450S. Ini best ah. So apa pendapat anda tentang Bobby 450S ini?